ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من أمامي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم علمني نورا. Ya Allah, letakkanlah pancaran nur dalam hatiku ya Allah. Letakkanlah pancaran nur pada lidah kami ya Allah. Letakkanlah pancaran nur dalam pendengaran kami ya Allah. Letakkanlah pancaran nur dalam penglihatan kami ya Allah. Letakkanlah pancaran nur di belakang kami ya Allah. Letakkan pancaran nur di hadapan kami ya Allah. Letakkan pancaran nur di atas kami ya Allah. Dan letakkanlah pancaran nur di bawah kami ya Allah. Ya Allah, besarkanlah pancaran nur untuk kami ya Allah. InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kali dan selalunya saya memperingatkan diri saya sendiri dan seterusnya ahli keluarga saya serta semua sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, yakni dengan mengerjakan segala suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama menjauhi segala bentuk tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah dan alhamdulillah kita menjadi hamba Allah yang abdan syakura, hamba Allah yang sentiasa bersyukur di atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Sekarang kita berada tanggal 3 Muharram. Mana kata umur kita semakin bertambah. Kalau lah 66, 67. No. Jadi apa nama, selamat menyambut tahun baru hijrah. Ma'al hijrah. Innamal a'malu binniyat. Marilah kita memperbaharui azam dan niat kita. Yang kita baca doa akhir tahun, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan dan ibadat kita di sepanjang tahun 1447. Dan lepas maghrib kita baca doa awal tahun. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati hidup kita yang akan datang ni di tahun 1448. Dan kita baca Yasin untuk Allah Ta'ala memberi keberkatan hidup kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan, buat tiap-tiap tahun buat, tak usah nak kira. Tempat lain tak buat, dia punya pasal. Pasal apa? Dah terlampau sangat orang banyak pandai. Ulama dah atur elok dah. Benda baik ikut je lah. Ni siapa tak buat, bukan hadis Nabi buat lah. Buat hak baik ni, Nabi kata aku tinggal Al-Quran dan sunnahku. Dan ulama, ijma' dan kias ulama. Ulama tu dia bincang pakat, dia keluar fatwa. Kita ikut dah lah. Kita yang akhir zaman ni, zaman yang jauh daripada zaman sahabat, zaman Nabi, duk pertikai hak nu tak boleh, hak ni Nabi tak buat. Saya susah hati bukan apa. Mai anak cucu kita nanti, ya Allah, ada seorang ustaz tu dia kata wa ilah hukum, baca apa dalam wirid lah. Kacau, kita dah buat lama dah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dia kata baca apa terus, Allahu la ilaha illa, baca ayat kursi terus. Ish, kacau. Tuan-tuan, saya nak pesan lah. No. Saya duduk di SIP 4 tahun mengaji kat Tuku Haji Saleh Pondok. Bukan saya mengaji tiap malam tak. Ikut gitu lah saya kerja sana. Tuku Haji Saleh ikutlah nama ulama abad ni kata. Tak apa, tak sesat lah. Ni hak nu tak boleh, hak ni Nabi tu kacau. No. Buatlah. Ikut hak ulama atok tu, kita orang akhir-akhir ni kita baru nak mula ni ikut je lah. Tapi takut kita habis dengan anak kita, tak tahu nak kata. Baik. Kita masuk bulan Muharram. Dan saya rasa orang yang pergi Mekah haji semua balik dah. Bila kita balik banyak. Pasal lah ada orang pergi umrah dah. No? Jadi nak cakap sikit baik haji yang ni. Dulu kita baca pasal nak pergi buat kerja haji. Lah kita nak cakap sikit baik balik daripada mengerjakan haji dan umrah. Kerja buat haji ini mudah. Menggunakan tenaga. No? Tak payah. Niat wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahlul. No? Bermalam di Muzdalifah melontak 3 jam umrah syarat wajib. No, tentu dia ada haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Pertama kita nak buat haji ni, kita pergi haji kerana Allah lillahi ta'ala. Bila kita sampai sana, semua Allah yang menggerakkan. Kita mentafsirkan, menterjemahkan apa yang kita mengaji bab fiqh, bab usul, bab tasawuf di sana. Kita mengerjakan solat, fiqh menterjemahkan. Kita mengerjakan ke akidah kita, sembah Allah Ta'ala bukan sembah Kaabah, usul menterjemahkan. Kita menjalankan kerja-kerja buat di sana, bergaul dengan semua tasawuf menjelaskan. Apa dia semua? Ikhlas lillahi ta'ala. No. Nak buat kerja haji mudah, kena ada tenaga. No. Tak apa ayat apa pun tak apa. Mudah.
Ada tenaga ya. Lah tak ada tenaga tak boleh upah, orang tolak. Ada pi Madinah dulu 8 hari lah 6 hari. Duduk di Mekah 40 hari, 47 hari. Sebulan lebih pergi haji. Kita duduk sini pejam celik, dah balik dah kan. Buat kerja haji rukun 6 hari ya. 6 hari ya. Kemudian ulang ni buat umrah lah. Umrah kali pun. Habis tu masa yang 47 hari duduk sana macam duduk sini. Kalau tak buat macam duduk sini tak jadi. Duduk sana dia cari hotel dekat dengan Mekah, dengan Kaabah. Pakat tuyun-tuyun nak pergi Mekah, nak dekat dengan Kaabah. Pakat pergi masjid. Di Madinah pun berduyun-duyun pergi masjid, pergi Nabi, nak duduk dalam Raudhah. Raudhah Nabi kata antara rumahku dengan mimbarku. Rumah dia, makam dia lah, adalah taman syurga. Itu nama Raudhah. No? Rugilah kalau tak masuk. Raudhah ni taman syurga, mustajab segala doa. Sekarang itu lawan jadi duyufur Rahman. Di Madinah fazilat sembahyang jemaah 1000 kali fadilatnya. Di Makkah fadilat 100,000. Di Makkah pun ada pertikaian. Fazilat 100,000 ni dalam Masjid Haram. Banyak ustaz, banyak doktor dalam di Mekah atas tower tu ada surau. Dia berkata dapat. Tak tahulah saya masa pergi umrah dengan ustaz Fahmi tu. Orang ni dia kata, saya tanya dia, anak sembahyang di surau, kaki tak larat sakit, fadilat sampai ada. Dia tanya saya balik, surau tu masjid ke apa? Tak tahu. Itu dia kata, beza dia. Fadilat 100,000 di masjid. No? Dulu masa sa'i tu dipertikir agak, bukan masjid lah, diperbesarkan. Cuma beza tanah haram Mekah ni, sampai ke sepadan tanah halal, semua tanah haram boleh buat ibadat sembahyang anytime. Waktu mana kamu tahu, dia tak ada waktu haram. Itu ya beza dia. Dan di Madinah, tanah haram Madinah, dia macam kita. Ni waktu ni tak boleh sembahyang makruh. Cuma dia tanah haram, Nabi doa bagi tanah haram, orang kafir tak boleh masuk. Tanah haram Makkah, sampai sepada tu kita kena pergi niat di miqat, niat di tanah halal, masuk tanah haram, boleh sembahyang waktu mana pun tak apa. Tu kena mengaji tu tuan-tuan. Saya pergi di bab tegak ni tak masuk, tak, la ilaha illallah. Duk sembahyang dalam masjid tanah haram dah. Duk tanya waktu haram tak haram. Kena tahu no. Jadi tanah haram Mekah, seluruh tanah haram sepadan tanah adalah waktu yang anytime boleh sembahyang. Ada duk tegak, dia kata dalam masjidnya boleh sembahyang anytime, luar tak boleh. Kacau. Kena ngaji gitu tu insya-Allah. Baik. Dah balik haji ni, yang paling berat nak jaga hak kita mabrur, hak buat di Mekah sana tu. Orang yang balik haji ibarat macam budak bayi baru lahir. Dia balik tak ada dosa. Syurga. Ahli syurga. Tentu kita kalau orang balik Mekah, kena pergi sambut dia, ambil keberkatan ahli syurga. Nabi kata orang yang mengajar haji yang mabrur, jawab di syurga macam bayi baru lahir. Budak-budak baru beranak, dia kelak, dia riau. Dia tak kelak. Pasal apa dia riau? Dia dulu dalam perut mak dia tak ada dosa haram. Kelak-kelak tengok macam-macam dunia, dia riau. Tu. No? Jadi nak habaq kata orang balik haji, balik umrah, dia tadi tetamu Allah. Tetamu Allah tuan-tuan, duyufur Rahman. Allah Ta'ala makbul segala doa dia. Balik ibarat macam bayi baru lahir, ahli syurga. Balik elok dah, ahli syurga. Balik tanah hayak,
Beza dengan sana di Mekah. Di Mekah sana pakai jubah, pakai ihram. Balik sini, macam-macam ada. No, hak tak tudung pun ada. Tanya pergi haji, pergi dah. Hak selok pendek pada misalkan pergi haji dah, pergi dah. Tu dia. Tu. Dia kata sukan. Sukan tak sukan, aurat kena jaga. Kena jaga. Kali dia balik dari Mekah nak jaga mabrur haji tu jam berat. No, kita balik kekalkan hak kita dah buat di sana. Inilah taman syurga. Majlis zikrullah. Bukan nak abang waktu saya, nak waktu siapa pun, majlis semua adalah taman syurga. Macam kita duduk dalam raudhah ni. Dan kita sini adalah duyufur rahman. Kita sebut masjid ni apa dia? Rumah Allah kan? Bila rumah Allah, kita tetamu Allah lah. Duyufur rahman. Dalam majlis zikrullah ni, taman-taman syurga. Doa dimakbulkan insya-Allah. Nabi kata siapa duduk lepas subuh menghidupkan, imarahkan masjid sampai tabik dari taman sempurna macam dapat pahala mengerjakan umrah. No, ni tabik ada tazkirah. Kalau tak ada kat balik habis. Tak kira lah siapa bagi pun. Kita kena ambil fadilat yang Nabi kata insya-Allah. Baik. Cara untuk nak mengekalkan haji mabrur. Ini saya baca dalam kitab ni. No? Bukan saya kata. Kita tengok apa dia kata. Kemabruran haji adalah nilai haji seseorang. Ia adalah impian seluruh umat yang menunaikan haji. Justru itu ia wajib dipelihara. No, mabrur haji itu wajib kena pelihara. Orang yang baru balik haji tu berapa hari ya? Seminggu tak sampai. No. Tanda kemabruran haji seseorang dapat diukur dengan bertambah kualiti kehidupan beragama dan i'tizam. I'tizam tu kira mengekalkanlah istiqamah dengan amalan-amalan Islam secara berterusan. Istiqamah macam mana dia buat di Mekah, di Madinah, dia istiqamah balik teruskan macam tu selepas menunaikan fardu haji berbanding sebelumnya. No, dia pergi haji tak elok pergi masjid, i'tikaf, baca Quran, jamaah, anak inta, tak ada hang makruf situ, tak ada. Cakap semua elok, jaga adab, jaga sopan. Balik mai kekalkan istiqamah. Baik. Justru jika seorang yang kembali melakukan dosa selepas menunaikan haji seperti bersifat takbur atau tidak beramal dengan akhlak Islam ini menunjukkan hajinya tidak mabrur. No. Balik turun kapal terbang. Ya, orang sambut kawan. Ha geng, always miss you long time no see. Balik perangai lama. Weh makruk. Lama aku tinggal hang tak tinggal. Balik perangai lama. Nampak? Tu tak ada apa. Balik biar kawan tu dia. Assalamualaikum ya Haj. Alhamdulillah Allah anna. Doa anta. Tak payahlah. Bukan dah tahu cakap doa anta anna tu dah. Kurang-kurangnya cakapan yang akhlak elok. Hello gang. Woi maruk lama aku tinggal Allah. Dia biasa merapu je tu. Balik duk macam tu juga. Tak ada apa. Kurang-kurangnya ubah perangai. Assalamualaikum. Bagi salam sedia. Assalamu ahlul kalam. Nabi kata awal kalam bagi salam. Kita nak bercakap apa sebelum apa? Bagi salam dulu. Supu ala majlis mana pun tuan-tuan. Saya tak mau kata apalah.
Saya mengaji ustaz kata kalau nak bercakap nak apa bagi salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru mukadimah. Ni mukadimah punya panjang baru assalamualaikum warahmatullahi. Mati-mati fikirlah. No. Kita apa-apa nak keluar kalam bagi salam dulu. No. Baik. Perkara yang perlu diberi perhatian untuk mengekalkan kemabruran haji. Antara perkara yang perlu kita bagi perhatian untuk nak jaga mabrur haji dan umrah kita, antaranya yang pertama pemeliharaan kemurnian akidah. Yang ni kena jaga ni akidah. No. Akidah ni benda yang kadang mencarikan adat. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab ya, yang menghuraikan ciri-ciri orang yang muttaqin. Apa dah? Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada perkara yang ghaib. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan nampak Allah tak? Dia kata tetamu Allah kan. Habis duit banyak orang tu. Nampak tak Allah? Nampak tak? Dia pergi umrah nampak tak? Kutlah. Dah pergi Mekah. Ini akidah kena jaga. Kita pergi cuba dia suruh kita menghadap kiblat sebagai tanda pemusatan Islam. Kiblat. Tapi jangan anggap kiblat tu tengah orang kita sembah Kaabah. Tak. Ni kena jaga ni. Saya takut silap duk tafsir apa aja pun tidak. Kita pergi Mekah, Mekah tu bangunan pertama dibina oleh Islam. Dia terus ke Sidratul Muntaha. Ain Kaabah tu Hajatul Aswad tu. Hajar Aswad tu ain dia, pusat dia. Pusat bumi Kaabah. Pusat. Kita ada pusat tak? Pusat bumi Kaabah. Pusat Kaabah Hajatul Aswad tu ada hujung. Sembah hak tu ke? Kena ingat ini akidah. Memelihara kemurnian akidah. Kita semua Allah, kita mengaji Allah tak bersifat jirim, tak ni. Kita mengaji semua bab usuluddin, tu kena mengaji tauhid. No? Baik. Akidah perlu dipelihara iaitu dengan menghindari perbuatan yang berbentuk syirik. Syirik ini menduakan Allah. No. Lain dan Allah syirik. Tu macam orang agama ni dia cipta hak ni. Syirik. Dan kita sembah lillahi ta'ala. Allah Ta'ala aja. Tak ada satu, tak ada dua. Qul huwallahu ahad. Tu baca selalu no. Jadi akidah perlu dipelihara iaitu dengan menghindari perbuatan yang berbentuk syirik. Hindarkan khurafat dan bid'ah. Khurafat ni benda yang kau-kau lah, no. Bigua, betapa, no. Orang yang jemaah dia duduk lagu betapa tuan-tuan. Nabi lain dia betapa di Gua Hira, betul tak ada Islam tak diarahkan lagi. Kita hidup betapa di gua mana duduk dia. Orang jemaah dia duduk betapa. Tak kena cara. Uzlah lain. Kita uzlah ni hindar daripada maksiat, menghijrah ke tempat yang baik. Kena dia uzlah. Dan bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan kena mengaji betul-betul. No. Buat hanu bid'ah. Buat ni bid'ah kita pening. Saya ada urus jenazah. Ada orang belah nomai. Saya kata kami buat talqin no, dengan talqin tak apa ke? Tapi kepak kami boleh lah. Tak apa haji. Kami pun tak dah dengar, seronok dengar. Dan saya kata talqin bukan untuk orang mati dia dah mati. Nak pesan untuk orang hidup. Takkan salah no. Talqin tuan-tuan tu kita nak ikut mayat jenazah sampai ke kubur dapat 2 qirat. Barang siapa menziarahi jenazah dan sembahyang untuk dia 1 qirat. Iring jenazah sampai ke kubur, dengar talqin apa 2 qirat, apa makna qirat? Pahala besar bukit Uhud. Ni kita bila abang orang mati tak apa. Siapa dia? Tak apa. Hak dia tak kena, tak apa. Tak kira lah siapa pun. Kalau orang yang faham ayat tu, dia main. Dengar mati dia akan main. Pasal apa? Barang siapa menziarahi kematian
Dia pergi solat jenazah dapat pahala 1 qiraat. Dia iring jenazah pergi kubur pula dapat pahala 2 qiraat. Sahabat tanya kepada Nabi solat apa maksud qiraat tu? Pahala qiraat sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan pergi Mekah haji Maulid ni, tengok bukit Uhud nak di Madinah. Tu pahala besar bukit Uhud. Bukit Uhud tu bukit yang akan kekal di syurga. Pergi semayang 1 qiraat, iring sampai kubur 2 qiraat. 2 bukit Uhud, Allahu Akbar, Masya Allah. Kita bila abad mati tak apa. Siapa dia? Oh tu ke? Dia sakit apa? La ilaha illallah. Hamai sudah cakap banyak. Kita wai dia puas. Cari nak semayang. No. Kali-kali kalau tuan dengar orang mati mai lah. Kalau kita ada kesempatan, no. Pasal pahala besar. Ada seorang kawan saya meninggal dah. Duduk taman suku Serena. Kerja kedai kata masa kerja dia biasa bila pencin habaq mati sampai satu ketika dia mai, saya tak ada. Dia tanya saya hampir mana aku mai hang tak ada. Malu kat dia. Kita wira dia mai kita tak mai. Dia duduk di jita tu. Kita duduk tadi adalah itu ada malulah kuih dia kan kuih tua, saya ada kuih muda. Bila kuih muda dia mai legau macam-macam kan. Kalau kuih tua dia kuat. Tak. Dia kata kuih muda. Pening sana payah luar biasa lah. Gitulah. Bid'ah ni kena jagalah. Tahlil tak boleh. Tarkin tak. Allah. Masya Allah. Duk wirid elok-elok hak nu tak boleh. Oh kacau. Nah ini Nabi tak buat, hak nu Nabi tak buat. Hadis ni, hadis kalau dhaif boleh kita buat amal tapi tak boleh buat hujah. Tuan-tuan faham tak? Daripada buat hadis palsu ialah pakai serban fadilat 70 kali pahala dia. Dia tak ada, bukan hadis tak ada, dia Nabi pakai. Tak salah. Ni dah Nabi hadis palsu lah. Habis ada Hasan, ada hadis sahih. Kalau hadis dhaif ni boleh guna untuk buat amal. Tapi tak boleh buat hujah. Yang tu buatlah, tak ada masalah. Kita tahlil apa salahnya? Dia nak buat makan, dia nak buat kenduri. Ya. Kita baca talqin untuk mengingat orang hidup dan orang yang mati, kita ingat hak hidup tu, ramai tu. Bahawasanya kamu akan dimasuk dalam kubur macam ni juga. Saya suka tambah. Tuan-tuan, rumah akhir tuan-tuan alamat di kampung sebarang terus. Kemarin dulu orang Kuala Lumpur balik main di Gunung Sali, Kuala Lumpur. Balik main rumah akhir di Gunung Sali. Rumah sana 2 tingkat, balik main banglo 3 kaki kirbak, 7 kaki dalam. Nak abang tu. Tak kira masa pagi masuk, tengah hari masuk, malam masuk. Ni pagi duduk sembang elok pergi kuliah. Tahu Sa'i meninggal. Kalau lah meninggal lah kan. Bila kata meninggal tengah hari, orang tak timban, tak tunggu esok lah. Orang kasi petang atau malam. Pergi mana? Tak ada. Mana? Jadi pegawai pentadbir tanah. Di mana? Di Morgong. Air. Kubur. Tadi duk sembang elok. No, tuan-tuan. Mati bila masa bukan kerja kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. No? Dia mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai masa ajal tak dilewat, tak dicepat walau sesaat. Kena ingat. Tadi duk timbang elok. Pergi mana? Tak ada dah. Ish, sakit apa? Jangan duk tanya sakit, dah mati. Tak kira lah. Hak baru ni 57. Saya 66. Patutnya saya kena pergi awal. No? Saya 66, dia 57. Dia tak kira. Kena ingat. Anak saya 6 tahun. Patut ayah lah pergi dulu. Kena ingat mati dia tak kira umur, tak kira usia, tak kira di mana. Sampai masa qalu inna lillah. No? Baik. Ini bersesuaian dengan intipati laungan talbiyah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar adalah prasyarat penerimaan sesuatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru amalan yang bercampur aduk dengan perbuatan syirik, khurafat dan bid'ah boleh membuatkan segala amalan seseorang itu ditolak. No. Kita pergi Mekah buat lillahi taala. Inni uridu, ya Allah pemudahkan. No.
Sakit duduk di sini nak jalan tak boleh. Pipi sana boleh buat. Keajaiban Allah Ta'ala. No. Satu, kita kena doa depan mustazam, depan pancuk mai. Sampai wakaf Iraqi, Allahumma aj'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Sampai tahu rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu doa. No. Balik teruskan. Baik. Yang kedua, memelihara solat dan solat jemaah. Ni nak jaga mabrur haji. Memelihara solat dan solat jemaah. Kena sembahyang seeloknya berjamaah. Habis bila sakit kau tak boleh sembahyang lah rumah tak apa. Cuma dia nak buat afdal berjamaah. Kita pergi di Mekah ni, kita nak pergi masjid no. Jaranglah orang sembahyang seorang-seorang. Rugi ya, kalau pergi sana ada sembahyang seorang, rugi ya. No. Solat adalah kewajipan utama yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Mendirikan solat berarti mendirikan agama di dalam kehidupan seseorang. Manakala meninggalkannya, menunjukkan telah merobohkan tiang agama dan iman dalam kehidupan seseorang. Solat yang didirikan dengan sempurna, luaran dan dalamannya akan membersihkan seseorang daripada dosa dan mencegahnya daripada perbuatan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita dengar selalu ayat ni. No? Maksudnya dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan yang mungkar. Kita dengar selalu ayat tu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan maksiat dan mungkar. Tapi ada orang pepeh wayang balik nak main bola lepas azab, pakai lock minit tu. Ya Allah. Macam mana nak mencegah mungkar? Dia tak sukan, tuan-tuan. Kena bezakanlah no. Sukan tak apa, tak salah. Untuk kesihatan aurat lain. Satu lagi, kadang-kadang kita sembahyang di sini pakai elok no. Mau di rumah pakai kain dengan kadang kepiah tak ada, baju tak ada. Biasa tengok tak? Saya cakap supaya biasa tengok, tak tabak tak apalah, main di rumah. Dia kata Allah sembahyang seorang pakai kain berkepiah, baju apa tak pakai, Allah. Tuan-tuan, walau di mana berada, pakailah macam mana kita nak pakai. Tutup aurat. Pasal kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. No. Kita nak jumpa jangan kata nak jumpa agung, nak jumpa siapa-siapa yang besar pun pergi pakai tak tawali dah ambil balik No. Nak terima bintang darjah kebesaran pun kena pakai syuk Melayu hitam no. Pakai macam ni tak boleh kan? Pakai Islam. Pergi balik. Nak jumpa sultan bila pakai t-shirt tak tahu hang siapa ni. No. Ni tambah nak jumpa Allah Taala, pakailah elok-elok. No. Pakai elok. Nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya solat jemaah adalah fardu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Solat secara jemaah lebih afdal sebanyak 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Ia juga adalah benteng bagi diri dan masyarakat dari gangguan dan pengaruh syaitan. No. Bayang jemaah. Mai. Haji Fadil yang kadang tak nak nampak. Tuan-tuan jangan duk samakan orang duk bercakap ni. Tuan-tuan buat dapat. Kadang-kadang kita suka banding ustaz tu cakap ceramah dia tak nak ada masjid pun. Nak. Dia ustaz ada ceramah tu kata cerak dia sembahyang jemaah di mana waktu dia? Waktu mana dia jemaah masjid dia? Tanu ceramah mengajak sana mengajak sini, kita tengoklah. Korea tak nak nampak. Dia bahagian dia, biar dia lah. Kita bahagian kita, bahagian makmum. Mai. Nah, jangan kita masalah kita. Depa ni suka duk banding. Kita buat tu yang kita lillahi taala tu. Kita buat kita dengan Allah Taala dapat. Nah, insya-Allah. Yang ketiganya memelihara tutur kata dan pandangan. No, tutur kata, penglihatan, pendengaran. Yang ni yang saya nak kata ni. Nak jaga ni lidah ni dan pandangan. Lah. Baru balik haji pakai serban jubah. Orang lain balik lama tak pakai. Tu kita baru nak pergi pakai dan dah selok.
Tuan-tuan, kita kena jaga. Dan kita orang balik kita jangan duk kata tak tahu kat dia. Dan dia pun jaga elok-elok. Dan sebelum pi, hoi maruk. Sebelum pi, bila balik, Assalamualaikum. Apa-apa? Kawan tu pun nak melawak pun teriak, hang baru beli haji. Ubah lah. Macam budak baru beranak, ahli syurga. Nak? Jaga tuturan. Assalamualaikum. Fadal Syekh. Kalau tak ada cakap Arabnya tak apalah. Ahlan wa sahlan. Amboi. Oi, balik Mekah tak apalah. Nah, dan pandangan tengok orang ni duk kata tak tahu kan. Apa? Orang rumah. Ya, tengok ke mengaji. Nah, jangan. Jaga tutur kata dan pandangan. No? Yang keempat, berusaha menjadi teladan yang baik. Bersikap mulia dan baik kepada orang lain merupakan tuntutan agama. Seseorang yang telah bergelar haji atau hajah, kena jaga ni, akan dipandang mulia oleh masyarakat Islam. Seseorang yang telah menyempurnakan rukun haji yang kelima, hendaklah menjadi teladan yang boleh dicontohi oleh masyarakat. No? Balik haji, orang panggil haji dan hajah. No? Bukan title gelaran tu dah. Tapi kena jagalah akhlak haji hajah untuk dicontoh oleh orang yang tak pergi lagi. Balik dia lain no. Aku tak ni nak melawak tak tahu no. Kita pun jaga. Main masjid awal duduk awal tapi lepas awal balik teriak pula. Nak pakai jubah dekat sebelah takut orang tolak jadi imam. Kacau. Nah, kita pun janganlah. Itu orang balik haji Mekah ni, haji dia orang akan jadi contoh dan teladan orang lain. Hang tengok dia tu balik nampak lain no. Dulu orang perempuan tu pakai tudung biasa, tudung labuh. Jaga. Dia jaga aurat dia elok. Tapi bila pakai tudung labuh elok, jagalah percakapan, jangan cakap tak tahuan, cakap dengar sekampung pula. Jadi membawang sana sini janganlah. Orang perempuan jagalah nah. Dan lelaki pun jagalah. Baik. Menghindar diri daripada sumber yang syubhat dan haram. Menghindar diri daripada kawan yang fasik. Dia nak berkawan, nak jumpa, kena cari juga orang yang untuk menegur kita. Kemudian berusaha menambah ilmu. Kena tambah mengaji. Balik Mekah kena main mengaji. Kena. Ni balik ilmu kita mengaji tak lah pada. Aku alim nak. Tak. Kena mengaji. Yang akhir kali menghayati Al-Quran dan Sunnah. No? Jadi bila ni balik amal Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa Tuhan suruh kita buat. Apa istilah lawan kita tinggal. Jadi sunnah atau sunnah ni nak buat ni, apa yang Nabi buat. Baik segi perbuatan Nabi, percakapan Nabi dan diam Nabi. Lah orang tikai pakai jubah serban dia kata bukan sunnah. Itu budaya. Tak. Jangan. Nabi buat pakai tak? Nabi pakai sunnah lah. Ni tak ada tempat kata pakai jubah bukan sunnah. Kita bukan baca ada hadis tak ada. Hak Nabi buat. Sunnah ni apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi etikad. Siapa yang ikut sunnahku akan bersama aku di syurga, Nabi kata. Pakai serban fazilat 70 walau tak ada hadis saya. Pakailah betul Nabi pakai. Pakai jubah Nabi pakai. Kalau nak balik haji nak abang nak balik terus buat pakai. Kalau nak pakai serban pakai siap-siap. Jangan dah lama cerai dia tekan tak mau pakai haji putih. Takut orang tolak lah. Hak tu biarkan lepas. Kita abang tak boleh macam naik. Tak ada masalah. Ni kadang-kadang orang kata lah orang lain balik haji 2-3 kali tak pakai jubah. Sebab biarkan dia lah. Amalan kita dengan Allah Ta'ala tu kena lillahi ta'ala. Banyak orang bila tanya awak. Allah dia tu balik berapa kali pergi haji umrah tak ada pakai lebat. Lah dia punya hal. Kita pakai benda ni untuk membentingkan kita. Benteng daripada berlaku perkara-perkara yang marut. Kita biasa merapu. Saya memang merapu. Dulu memang merapu. Cakap marut situ. Haram jalan semua ada dulu. Bila lah takkan nak macam tu lagi. Bila kita pakai macam ni kita. Tak ingat kepiah duk kepala ni. Nak cakap pakai subah. Dia akan main.
Tentu saya kadang-kadang segan nak bila saya melawak, mampu sungguh. Saya memang mampu. Maklum dah. Mengaji setiap tahniah, tak ada cakap apa. Oi, maruk. Hang tanam apa ni, tanam macam apa. Dulu. Allah takkan nak cakap macam tu. Itu bila kita balik, amal sunnah sebagai benteng. Nak bercakap, hai fikir kepiah duduk kepala. Nak pergi kedai nu yang tak elok, kepiah duduk kepala. Tak main sembahyang lagi, orang bang kepiah duduk kepala. Nampak? Kawan-kawan dia membenteng, menjaga kita daripada perkara-perkara yang tak elok. InsyaAllah jadi yang tu sikit banyak. Yang pasal apa nama, nak jaga kemabruran haji elok dekat nak Johor dah. Baik, saya nak cakap sikit dah pasal pasal ni bulan Muharram ni. Dia bulan Muharram ni bulan suci dalam Islam. Macam juga bulan Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah sunat puasa. Kita bulan Muharram pun kalau boleh 1 sampai 10 Muharram sunat puasa. Kita awal Muharram hari Rabu depan 17 bulan, 16 bulan kita Selasa kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun. Kemudian hari Rabu 17 bulan 6, 17 hari itu hari 1 Muharram. 25 bulan 6 hari Khamis ni. Ni hari Khamis minggu depan. Hari Khamis minggu depan 9 Muharram. 9 Muharram ni namanya hari kita boleh puasa sunat Tasu'a. Dia Tasu'a ni Tis'a tu 9. Nabi kata kalau aku hidup dia akan puasa 9 dan 10 Muharram. Pasal apa? Puasa 9 10 Muharram tu 26 hari bulan hari Jumaat. Yang minggu depan hari Jumaat hari Ashura. Kita kalau tak ada buat sarapan minggu depan pasal dia 10 Muharram Ashura. 10 Muharram ni sunat puasa. Hari Sabtu kita buat surah masjid kita. Nabi kata masa pergi di Madinah orang Yahudi puasa 10 Muharram. Dia kata pasal Nabi Musa bebas dari Firaun. Nabi kata patut kami lah kena dia dahulukan. Dia nak membezakan orang Yahudi dan Nasrani puasa 10 Muharram. Nabi kita puasa 9 dan 10 Muharram. Tuan-tuan, kalau boleh hatu kita amalkan insya-Allah. Insya-Allah kita azam Kita azam 25 hari bulan 6 ni hari Khamis nak main ni 9 Muharram puasa Tasu'a. InsyaAllah Kemudian 26 hari bulan 6 hari Jumaat nak main minggu depan kuliah Datuk Fadil. Hari 10 Muharram puasa sunat Ashura. Kita tak makan lagi, tak tahu makan lah. Dah niat puasa sunat boleh niat sebelum gelejak matahari. Tak apa lah. Jadi nak pesan tu lah. Pasal apa? Bulan Muharram ni kita buat perkara yang mencegah apa tak elok, kita azam baru. Dan puasa siapa puasa 9 dan 10 Muharram dia menghapuskan dosa setahun yang lepas insya-Allah. InsyaAllah lah kita tambah-tambah perbaiki diri kita, terutama saya lah. Diri saya yang banyak kekurangan dan lemah ni kita pekat-pekat tegak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan. Jadi saya minta ampun maaf lah sekiranya dalam menyampaikan tu ada yang menyinggung ke tak kena ke, minta ampun maaf lah. Bukan apa, lillahi ta'ala betul-betul tumpah umur masih ada. Kita sampai untuk diri kita, untuk saya sendiri, dan kita sama-sama pakai amal insya-Allah. Aqulu qouli hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا قحار يا جبار يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالجهاد سبيلا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. صلى الله على محمد صلى الله